sebab diorang ni maybe serumah. So kita risau benda-benda yang kita borakkan dalam keluarga kecil kita tu, dia spill up keluar. Kita pula orang luar tak tahu benda tu betul ke tak betul. Jadi korang ni kalau ada terdengar, mohon maaf lah. Mohon maaf. Dan jangan ambil serius lah apa yang poin-poin tu korang. Poin-poin tu kita tak tahu sahih ke tak sahih. Kak Yati tak nak gara-gara poin-poin tu nanti dua keluarga besar ni korang, dua keluarga yang sangat besar. Macam tu. Sebenarnya orang pula tak boleh lah cakap alah kau budak-budak je. Kak Yati pernah position tu, kita faham. Jadi Kak Yati tak nak mengulas panjang-panjang sangat pun. Kak Yati punya ulasan, pertama, kita sendiri kan jadikan apa yang berlaku tu untuk muhasabah diri. Jadi muhasabah diri. Kita minta lah, ya Allah Tuhanku, tengok orang punya pengalaman kan, janganlah Tuhan uji aku macam tu. Ya. Kalau ikut secara logik je, ini logik je lah korang kita tak boleh nak tuduh siapa-siapa tu yang menumpang atas siapa-siapa. Kita ni semua kat muka bumi ni menumpang. Kan? Korang menumpang, Kak Yati menumpang. Jadi bila kita berkahwin dengan pasangan kita, tak sedap lah. Yang netizen pula cakap, alah kau pun sama juga, kau pun menumpang. Yang seorang pula kau pun menumpang. Yang seorang kata team A, seorang team B. Jadi tak sedap. Jadi tak sedap kita. Dia macam ni, dekat sana dia ada keluarga dia. Dia sayang keluarga dia. Kan? Macam korang lah sayang keluarga korang. Kak Yati pun sendiri sayang keluarga Kak Yati. Jadi masing-masing ada keluarga sendiri. Betul tak? Jadi tak naklah jadi kita ni jadi macam petrol pula. Kita tak nak jadi petrol. Kadang-kadang orang tengah marah dik. Bila tengah marah, memang kita cakap benda yang tak sepatutnya. Kak Yati pun pernah position tu tau. Dan Kak Yati punya nasib ni, Tuhan nak tutup aib. Tak ada siapa-siapa yang spill the tea ataupun maybe memang Tuhan just nak tutup aib Kak Yati lah. Itu je. Jadi kalau kita ni tengoklah benda tu berlaku, Kak Yati punya advice kan, korang terus doakan diri sendiri. Ya Allah Tuhanku, janganlah aku diuji je keluarga ni. Macam tu. Korang pertama macam tu. Lepas tu yang kedua, korang ni je not interested je. Kata tulis kat buku tak? Sebenarnya Kak Yati bersyukur sangat sebelum adanya TikTok. Okay, Kak Yati tak serang ini Pak Kak Yati tahu. Kak Yati tak tentu orang tahu. Kak Yati suruh diri Kak Yati je Sebelum adanya TikTok, Kak Yati rasa Kak Yati lebih barbarian dari tu. Ya. Siapa yang mengenal Kak Yati secara rapat, Kak Yati orangnya yang memang outspoken. Dan Kak Yati bersyukur sebab tiadanya TikTok waktu tu. Kalau kita makcik-makcik nak bergaduh kan, kita bergaduh ataupun membebel-bebel kat bawah pokok pelam je. Saya pantau Kak Yati ada, dan benda tu sampai. Setiap apa yang Kak Yati sebut, benda tu sampai. Dan takut-takut dik, engkau yang pantau aku punya live ni kan, kau sampaikan benda tu orang salah faham. Jangan sekat-sekat tau. Jangan sekat ya. Jadi tak seronok lah. Kita kalau boleh nak semua orang gembira, side sana gembira. Kak Yati pun faham kita kalau ada orang macam kita orang, experience dia berbeza. Kalau sekarang ni experience sana pula berbeza. For sure kita mengalu-alukan sesiapa sahaja keluarga baru. Kak Yati faham. Itu memang faham. Tetapi rasa-rasanya dekat sana pun maybe dah ada discussion kan. Maybe ada lah kot, kita pun tak tahulah. Jadi bila keluarga yang terlalu menjadi sorotan ramai ni, especially diorang public figure. Kak Yati ni tak ada siapa-siapa sangat korang. Jadi diorang ni public figure, benda tu bahayalah. So hopefully Kak Yati rasa lega juga sebab adik-adik yang kecil-kecil ni ada juga orang dewasa yang memantau. Lepas tu tu Kak Yati kata lain kali jangan memang sepatutnya tak pernah, benda tu tak pernah spill out tau. Sebab yang mereka usik ni sebenarnya adalah orang yang paling rapat dengan mereka. Yang paling merapat. Jadi for sure lah budak-budak kan, anak-anak kecil. Tak adalah korang 11,000 bukan public figure. Itu orang siapa-siapa je buat live. Sebab korang nak tahu apa yang berlaku. Itu sahaja. Kak Yati ambil iktibar. Sebab takut-takut bila kita tengah marah, kita pastinya akan komen bukan-bukan. Kita tak sedar kan. Lepas tu laman sosial ni memang banyak yang benda harmful. Kita rasa macam kita meluahkan perasaan tu dah betul. Tapi bila difikir balik kan, macam salah kita buat tadi. Macam tu lah. Nak delete orang dah screen record pula. Macam mana? Itulah Kak Yati kata. Kak Yati cerita pasal part Kak Yati. Kak Yati bersyukur sebab part Kak Yati waktu emosi, waktu tu tak ada TikTok. Jadikan iktibar tahu korang. Lagipun kat semua ni keliling kita ni tak adalah yang betul-betul maksum. Kak Yati pun banyak silap.
Kita tak nak keluarga yang kita dah bina ni, keluarga baru ke, keluarga lama ke, kan, dia jadi pecah belah. Kan, kita nak tengok semua orang gembira. Sat sana gembira, sat sini gembira. Dah lah, that's it lah. Kan? Betul tak? Kena positif. Kita kena doakan yang baik. Macam Kak Yati selalu sebut, benda dah settle dah pun. Kita just doakan supaya orang yang ni macam ni, orang yang kita gaduhkan tu gembira je. Yang kita ni nak bergaduh kenapa? Itu ayat dia. Orang yang kita gaduhkan ni gembira. Faham tak maksud dia? Yang isu yang kita bincangkan tu, orang tu gembira sahaja. Kita jangan bergaduh. Kita jangan bergaduh. Untuk netizen, doakan pada diri sendiri supaya jangan-jangan kita pula diuji. Husnuzan jaga orang. Kak Yati faham bila dalam position betul-betul emotional tu. Lagi-lagi anak-anak yang Kak Yati pun, siapa kat sini broken family, for sure korang faham. Tapi bila kita ni public figure, tak semua benda dia senang untuk kita cerita macam kita cerita member-member. Itulah pula isu dia. Biasalah. Bagi Kak Yati personally, kita tak tahu ni orang tu memang nak marketing ke, berniaga ke, kita tak tahu. Itu dia dengan Tuhan. Kita tak payah nak clarify kenapa dia nak buat tu, lantak lah, kan. Tapi bila kita tengok dua keluarga besar ni, Kak Yati bukan kata Kak Yati ni being neutral tau. Kita jangan jadi gasolin dia. Kan. Kalau korang nak tahu gosip-gosip tu betul ke tak betul, Kak Yati punya pendapat adalah biarlah Tuan punya badan. Biar Tuan punya badan, kalau dia nak cerita, Tuan punya badan cerita, kan. Kalau Tuan punya badan tak nak cerita, mestilah ada sebab dia tak nak cerita. Betul tak? Kak Yati cakap sama je dengan family adik-adik Kak Yati. Kita kena fokus diri kita. Fokus family kecil kita. Kan? Kita fokus family kecil kita. Ini je yang kita ada, tak besar. Tapi bila kita combine kan, dah jadi besar. Keluarga kita tu jadi besar. Tak ada apalah korang, biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit. Takkanlah kita pun tak pernah, kan. Cuma isu dia, benda ni jadi havoc sebab sekarang ada laman sosial. Kalau dulu kalau ni kan, jiran je keluarlah jiran, Napa ni bergaduh ni, dah mulalah berganyang, kan. Jiran keluar, paling-paling jiran sebelah kampung tahu. Tak adalah satu Kuala Lumpur. Ini dah bukan satu Kuala Lumpur dah, dek. Dah satu Malaysia dah ni. Tak ada. Tak ada apa pun. So far okey. Okey korang tak ada apalah. Dulu tak boleh, ya sampai Singapura matilah nak. Siapa pantau Kak Yati? Sebenarnya masa Kak Yati emotional pun, kita kan salah sebut. Kak Yati pun sama. Bukan cakap orang. Kak Yati pun salah sebut. Jadi bila kita salah sebut ni, bila kita dah dalam keadaan bertenang kan, baru kita realise, apa benda buat ni macam tu. Biasalah. Biasalah, kan. Jadi kita janganlah ungkit dia macam ni tau. Kalau Kak Yati sendiri, kita kan kalau marah dengan orang tu, benda yang kita tak sepatutnya cerita pun kita tiba-tiba tercerita. Kan? Mungkin orang tu tengah marah. Singapura pun tahu, Allah Rabbi. Korang yang sebut-sebut figure tu, Kak Yati sebenarnya, Kak Yati mengambil dari dulu Kak Yati tak suka sangat ambil tahu mengenai, bukan kita tak nak tahu kurang, dan supaya mengelakkan benda macam ni lah ni. Kurang mengambil tahu mengenai financial ataupun kita panggil ekonomi lah ekonomi wang ringgit, di mana dia melabur. Kak Yati tak berapa ambil tahu sangat. Even though kita orang ni adalah family members, Kak Yati nak elakkan macam tu. Jadi Kak Yati memang tak tahu. Kalau korang tanya, walaupun Kak Yati boleh je mendedahkan, tapi Kak Yati mengambil pendekatan kita tidak tahu, sebab benda ni bukan kita buat. Tuan punya pun tak cerita.